Ramai yang mencadangkan kepada saya supaya single pertama yang sebelum ini agak orang ramai yang tak tahu. Fatah Amin ada single yang pertama. Mungkin nak diketengahkan single pertama sebab gelombang Fatah Amin sekarang ni semakin membiak. Macam mana? Wanita Hero tak bersamamu, right? Hero untukmu. Hero untukmu. Ini so far memang tak ada perancangan daripada pengurusan saya untuk buat balik ke ataupun macam nak keluarkan balik ke, nak buat another version ke, tak ada lagi lah. So far tak ada lagi untuk Hero untukmu. Sebab sekarang ni kita tengah fokus untuk Wanita Terakhir. Okey. Fatah, soalan saya yang terakhir berkenaan dengan drama Cinderella Hero seorang Cinderella, betul? Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit. Kata tadi Fatah Amin menerima untuk berlakon dalam drama tu, betul? So far last meeting hari tu memang saya dah confirm, pihak saya from my side memang dah confirm lah saya akan berlakon untuk Hero seorang Cinderella. So ini secara sah lah Fatah Amin. Mungkin boleh ceritakan berganding dengan siapa? Yang itu saya tak berani cakap lagi. Yang itu memang pihak Astro yang akan uruskan. Tapi from my side memang sekarang ni kita dah setuju untuk buat Hero seorang Cinderella. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah sinopsis ataupun cerita yang drama ni tentang apa, watak pun baru selak berapa pages untuk dia punya novel Hero seorang Cinderella, berkenaan pasal cerita seorang tengku. Watak hero dia sebagai seorang tengku lah. So sekarang ni memang tengah study lagi watak tengku ni. Sebab sekarang ni pun saya tengah fokus drama yang saya tengah buat. Dia anak general. So kalau boleh saya lagi scene dah habis. Ada half lagi sebenarnya. So saya tengah fokus dia anak general, habiskan dulu drama ni. Lepas tu bila nak habis tu mungkin saya dah boleh start study untuk the next job lah. I mean the next character. Fatah Amin boleh bayangkan tak watak Cinderella dalam tu siapa? Mungkin ada terbayang mana-mana pelakon yang sesuai? Tak ada lagi. Saya boleh bayangkan, tapi benda ni terpulang kepada pihak stesen TV lah, dan juga production untuk pilih siapa yang sesuai dengan saya lah untuk drama. Alright. Okey, itu saja. Rasanya ramai yang tertanya. Dan akhir sekali kita nak korang beli buku ni sebab rasanya murah kot, RM50. RM50 korang dapat CD single terbaru Wanita Terakhir. Mungkin akan ada dekat radio mana-mana ke? Berarti akustik ni? InsyaAllah mungkin akan keluar. Tapi korang kena dapatkan buku ini sebab mungkin ada tiga sebab kenapa mereka kena beli. Sebab saya tak pernah keluarkan buku. Okey, satu. So benda ni kata-kata dalam ni basically untuk motivasi, semangat, aura positif. Yes, dan last kali ada CD single Wanita Terakhir akustik version. Jangan lupa dapatkan. Jangan lupa untuk dapatkan. So sekian saja Temu Bual Budi bersama dengan Fatah Amin. Terima kasih kepada semua yang menonton. Share, jangan tak share. Good luck kepada Fatah Amin untuk drama, untuk career dia yang seterusnya. Support Fatah Amin. Okay, thank you so much. Bye.